Tuan-tuan ambil akar dia sahaja, kemudian cabut campur dengan kunyit hitam Sarawak. Assalamualaikum tuan-tuan, jom kita pergi tengok pokok ketam guri. Pokok ketam guri, ni dia. Allahumma salli ala Muhammad. Pokok ketam guri kita tahu, kalau cerita dalam dunia herba, pokok ketam guri ni dia banyak khasiat dia. Mereka yang ada masalah barang susu pun dia, saraf pun dia, berkaitan Allahumma salli ala Muhammad, mereka yang ada masalah kencing tak lawas pun orang recommend ketam guri. Tuan-tuan, pokok ketam guri ni saya nak kongsikan satu khasiat yang besar bagi pengidap asma yang kronik, semput yang kronik, dah ikhtiar bermacam-macam tak juga sembuh. Asma yang terlalu teruk, bila panas sangat salah, sejuk sangat pun salah. Ni dia, tuan-tuan ambil pokok ketam guri ni, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan ambil akar dia sekitar 100 gram ataupun secekap besar. Akar sahaja, basuh bersih, masukkan dalam periuk. Kalau boleh ketuk-ketukkan sikit, pecah-pecahkan sikit. Kemudian tuan-tuan ambil kunyit hitam Sarawak ataupun temu, nama lain temu hitam, sebesar 2 jari, ketuk pecahkan, masukkan dalam periuk. Tuan-tuan letakkan air 1 liter. Tuan-tuan didihkan sehingga menjadi setengah liter. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, suamkan air tersebut, minum. Pagi minum secawan. Pagi minum secawan, malam nak tidur minum secawan. Air batu jangan minum. Ais batu jangan minum, pantang dulu. Tuan-tuan amalkan. Allahumma salli ala Muhammad, amalkan dalam masa 2 minggu. Allahumma salli ala Muhammad, jangan kurang daripada 14 hari. Lebih 14 hari tak apa, jangan kurang daripada 14 hari. Tuan-tuan amalkan, tuan-tuan lihat perubahan yang ketara. Untuk mereka yang ada masalah asma kronik, asma yang teruk, semput yang teramat-amat teruk, Cucu Adam amat-amat suggestkan. Ini petua sangat Cucu Adam suggestkan. Allahumma salli ala Muhammad, seorang hamba Allah pengidap asma yang teruk, amalkan petua ni. Alhamdulillah sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad bebas asma. Sungguh wallahi